talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Karena itu 2 kali. Imsakun bima'ruf, bila sudah sampai kepada yang ketiga, sebelum sampai ketiga, imsak, jaga betul-betul, atau tasrih, berbagai sarah, lepas dengan ihsan, yakni tanpa zalim kepada pasangan. Karena dalam hal ini syariat itu disyariatkan untuk mengelak daripada berlaku zalim antara pasangan, bukan suka-suka. Bagaimana banyak berlaku zaman kita sekarang disebabkan independen. Aku tak perlu kepada engkau, aku boleh cari lelaki seribu lebih daripada engkau, suami pun sama. Bila yang berlaku ibu dan merasa independen, merasa cukup, tak perlu kepada yang lain, ada motif yang banyak berlaku di zaman ini. Fa'idha qala anti taliqun, kalau suami berkata kepada istrinya, anti taliqun, kamu cerai, atau mutallaqah, atau kamu adalah perempuan yang terceraikan, atau talaqtuki, atau aku ceraikan kamu, atau faraqtuki, atau aku pisah dengan kamu, atau anti mufaraqah, atau suami mengatakan engkau pisah daripada aku, atau sarahtuki, atau dia suami mengatakan aku lepaskan kamu, atau anti musarrahah, atau engkau telah lepas daripada aku, tulihat, maka perempuan tadi jatuh cerai dengan kalimat cerai, pisah, atau lepas. Wa illam yanwi, walaupun tak niat, oh saya tak niat, oh saya main-main. Fa in da'a annahu arada talaqan min wasa', kalau si suami tadi mengatakan saya tak maksud lepas itu lepas pisah, cerai, tidak. Saya maksudkan adalah melepaskan ikatan. Tak boleh itu. Atau faragan bil qalb, bukan sebenarnya maksud adalah kamu itu lepas daripada hati saya, kalau pakai. Atau terselihan, atau kamu bebas daripada tangan saya, tak boleh pakai. Lam yuqbal bil hukmi, tak boleh pakai. Sebab itu semua lepas, shalih, cerai, pisah, lepas. Wa dina fima bainahu wa bain Allah azza wa jalla. Wal kinayat, ada pun punya kata-kata dalam niat itu adalah diri Allah Ta'ala. Wal